Jadi hak kata wak keluar kedua kaki tu ada dua pendapat. Satu, kedua kaki wak keluar gini ke belakang. Satu wak keluar tadi. Kedua-dua tu ke satu arah. Hak tu lebih tepat dengan hak ni sebab ke satu arah. Kalau hak ni kaki kiri ni duduk bawah ni kan, duduk bawah peti ni, kok ni kaki ni kok ni tidak satu arah. Kalau satu arah ni, kalau kok ni kedua gitu seperti tadi. Maknanya Imam Syafi'i dalam kitab pun ada sebut juga. Dan yang kedua, dalam riwayat Isa bin Abdullah bin Malik daripada Abbas ataupun Ayyash dalam Abu Daud, dia lafaz dia fatawarraka, dia duduk tawarruk, wa nasaba qadamahu al-ukhra. Duduk tawarruk ini hak ni dalam riwayat ini iaitu duduk antara dua sujud. Duduk tawarruk ni supaya duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Imam Syafi'i tak terima ni, tak sih. Tapi Imam Malik terima riwayat ni. Imam Malik terima antara dua sujud ni duduk supaya tahiyat akhir. Jadi hak ni hay'ah ni tersebut di dalam riwayat Qasim bin Muhammad daripada Abdullah bin Umar daripada Ibnu Umar. Jadi anak Abdullah ni, anak Sayyidina Umar namanya Abdullah, di riwayat Abdullah Ibnu Umar. Anak pada Abdullah tu nama dia Abdullah juga, serupa dengan dia, dia berubah nama anak dia. Ini ada dalam riwayat Imam Malik, begitu juga dalam Tahawi, yaitu fanasaba rijlahul yumna wa thana rijlahul yusra wa jalasa ala warikihi al-aisar. Ini yang dipegang oleh Imam Malik dalam semua jalasatis salat. Semua duduk dalam sembahyang dia duduk tawarruk belakang. Inilah yang dipegang. Yang ketiga, cara duduk yang dikemukakan oleh Muslim dalam sahihnya daripada hadis Abi Zubair untuk duduk tasyahud akhir ini, iaitu masuk yaj'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi wa yafrisha qadamahu al-yumna. Mana sebab duduk tahiyat akhir itulah gitu. Jadi dalam riwayat akhir sekali ni Ahmad bin Hanbal ni, dia kata sehingga apabila nak selesai, maknanya pada duduk yang terakhir itu Nabi SAW pun duduk dengan iftirash, dengan melipat kaki kiri dia dan menghadapkan bahagian depan ataupun jari kaki dia tu ke arah kiblat. Jadi di sini dia guna perkataan iftirash. Inilah hak pegangan Imam Abu Hanifah ni. Dia kata rakaat akhir ni makna iftirash juga. Inilah pegangan dia. Ini jadi pegangan dia, dalil dia ni. Jadi Imam Abu Daud pak mari serba sikit lah untuk masing-masing tu, serba sikit dia mari. Tetapi yang jelas riwayat tawarruk pada semua duduk dalam sembahyang ni Imam Abu Daud tak mari sini. Hak tu ada dalam kitab lain lah, umpamanya dalam Muwatta Imam Malik ada lah hak tu. Hak pegangan Imam Malik tu, cuma dia sebut di sini sikit-sikit. Dia tidak sebut belakang. Lepas tu kita lain tu nampaknya tak ada makna, dah lebih kurang. Ada pun nak dia sebut wa huwa jalisun, tadi bukan jalisun, anda sudah sebut dah tadi, ini adalah salah. Yang sebetulnya wa huwa sajidun, pada ketika sujud tu tapak tangan, lutut dan jari kaki tu, maknanya duduk di atas lantai tu. Ia tegak di atas anggota-anggota tadilah. Tu mana pada ketika sujud, bukan pada ketika duduk. Kalau pada ketika duduk lagu mana? Tidak dapat dibayangkan lagu ni. Sebab itu ini adalah silap nasikh penyalin. Silap nasikh penyalin. Tetapi biasalah dalam kitab-kitab ni, kalau didapati dalam nuskhah tu lagu tu tengok mari. Cuma kalau dia nak komen pun, sebab tu ada syarah tu. Ada syarah. Sebab dia dapati dalam nuskhah tu lagu tu. Boleh jadi orang lain akan nampak lagu lain pula, boleh jadi. Sebab itulah di bawah ni pun dia ada sebut pendapat Ibnu Ruslan dan lain-lain. Kalau kita pakai dengan makna jalisun pun boleh juga.
Tapi agak jauh sikit lah. Yang lebih senangnya kita kata wahuwa sajidun, di situ. Lepas tu lain-lain tu nampaknya tak ada apalah. Kita pun sudah sampai kepada bab lain dah. Hak ni panjang sikit, tak boleh nak pergi dah. Jadi kita berhenti sekat tu lah, sedang molek. Dan dengan sampai sini ni kira-kiranya untuk inilah sementara selepas raya ni cutilah dulu. Jadi kita berhenti. Malam ni malam akhir lah sini, malam akhir. Jadi lepas pada tu, lepas raya ni dalam 23 hari bulan, InsyaAllah 23 hari bulan 10. 22 tu masjid kebakian tu, malam 23. Malam ni lah, malam ni InsyaAllah. Kalau panjang umur tak ada apa-apa, InsyaAllah kita akan jumpa pula. Dan akan sambung bab ni. Agak panjang juga hadis-hadis dia ni. Jadi molek dah kita berhenti sini dulu. Jadi malam esok berapa, lepas tu di apa ni, tabung haji tu ada lagi ni. Tapi akhir belakang dah. Lepas ni minggu depan tak ada lah. Kita akan sambung lepas raya lah. Wallahu a'lam.